Syukur Alhamdulillah, rakan akid, pakej akid tabung haji travel berkunjung ke rumah dengan keluarga, dan saya sebagai hos bawa mereka berjalan-jalan, khasnya membuka minda mereka ke kampung orang asli Kajang. Saksilah video ini hingga habis. Rakan akib 3, 2, 3. Okey, boleh pergi rumah ni. Okay, boleh. So guys, today I bring my roommate Sohada Hotel for Hajj, and their children and wife. So up to the hill of Bajaj Tiwansa to Kampung Kajang. Macam mana perasaan? Terpuja ikut. Okay, ini kita pandai bukit. Sampai dah Kelantan. Kelantan? Gomusang? Oh, Gomusang. Sepadan lah. Inilah dia Balai Sewang sampai ke atas. Inilah kehidupan kita kan. Dulu kita macam ni lah. Rumah-rumah saya, rumah saudara mara kat Kelantan, macam ni lah. Lepas tu baru kita moden, ada pendidikan, penjajah dah ajar kita. Tapi penjajah nak ajar kita cara dia fikir dia, kita tak nak. Itulah berlaku konfrontasi. Kistidan binti Nasaruddin. Perasaan saya rasa sangat amazed dengan dapat masuk kampung macam ni, dapat tengok banyak benda baru. So di first saya nampak rumah macam ni. Inilah nama Kampung Kajang. Selepas bawa keluarga orang Kuala Lumpur ni kan melawat di Kampung Kajang, kampung orang asli dan sekolah, kami bawa mereka ke Tok Noh Corner di Kampung Bekut, Pulau Kamiri untuk makan tengah hari. Semuanya berasaskan ikan udang daripada Sungai Perak. Lepas makan tengah hari, kami bawa ke tempat sejarah Victoria Bridge
di Kalai.